Okey, yang saya hormati saudara Rafizi, saudara Nick, ahli biasa Parti Bersama Malaysia, abang saudara Presiden Abang Shukri, rakan-rakan calon bakal-bakal YB. YB tu ya bukan yang berhormat tapi yang akan bekerja. Ini adalah tagline saya selalu. So bakal-bakal YB dan semua pengundi-pengundi Don Tiram. Saya Nicholas Paul Vincent, N41 Don Puteri Wangsa dari Parti Bersama Malaysia, calon nombor 1. Okey, saya dari kerusi yang paling panas lah di Johor ini. Ya. Yeah. So ramai bertanya dengan saya, Parti Bersama ni tanding 15 kerusi saja. 15 kerusi saja. Boleh ke you jadi kerajaan ke apa? We cannot be, We cannot be. Kita tak boleh jadi kerajaan. Kita akan jadi pembangkang nanti. Dan kalau jadi pembangkang, apa yang kamu boleh buat? Boleh. Sebagai pembangkang di Dewan Negeri, apa tu? Ada orang baling kerusi ke apa? So, dia tengah susun kerusi. Okay. So, sebagai pembangkang di Dewan Negeri, banyak kita boleh buat. Kita tak lari daripada kita punya khidmat kepada rakyat. That is very important. Itu paling penting kepada kita. Dan juga kita boleh bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan negeri. Okay, seperti MPJB, JKR dan something like that. We can work with them. Itu yang paling penting. Dan juga kita bukan yang 15 calon ini, saya boleh kata dia orang bukan hanya duduk dalam office ke nanti atau tunggu sampai rakyat yang cari mereka ke apa. Tak ada. Kita pastikan kita akan turun padang. Kita pastikan kita akan menjadi suara rakyat. Kita pastikan kita akan jadi rakan rakyat. Ini paling penting. Dan saya pastikan 15 calon kita ini yang menang nanti akan menjadi suara yang kuat di dalam Dewan Negeri nanti. Itu paling penting. Yeah. So let's say lah dari kerajaan, let's say I touch about BN. Dia kata, okay, let's say dia BN punya presiden tanya, macam mana kawasan kamu? Dia akan bagi report yang baik saja. Betul tuan Dia akan bagi report yang baik. Yang report yang buruk dia takkan bagi. Dia kata rakyat di kawasan saya itu baik. So baik kita jadi pembangkang. So kita boleh bawa suara rakyat. Itu paling penting. Dan kita semua calon-calon 15 calon kita ini bukan daripada keluarga jutawan. Ada ke jutawan sini? Tak ada. Tak ada yang jutawan. Sebab itu kita tak boleh buka kedai durian bagi free makan dekat rakyat. Betul saya cakap. Kita tak bagi. Dia orang buat banner free durian dari pukul 5 petang sampai 10 malam. Dia nak bagi free durian. Sponsor from kedai sekian-sekian. Ada ke? Masuk akal ke? Kedai itu bukan jual durian aja. Kenapa sebelum ini dia tak bagi free dekat rakyat? Baru je nak bagi. Kedai sate dari pukul 8 sampai 11 pagi nak makan free sate. Free makan sate free. Kedai sate ikut jutawan ke apa? Nak bagi free Lepas tu sponsor oleh sekian-sekian. Tak ada. We don't play all that. Kita tak nak mangsakan rakyat. Kita takkan buat benda tu. Sebab itu sampai sekarang I boleh bagi tahu, we don't give empty promises. We don't give envelopes. Kita tak bagi. Tapi kita ambil suara rakyat sahaja. Kita dengar kepada mereka. Itu paling penting. Ya. Dan juga saya dari keluarga biasa. Saya seorang dari keluarga biasa. Saya seorang QA/QC di sektor minyak dan gas, di oil and gas. I'm an income taxpayer. I know, saya tahu macam mana keluhan-keluhan rakyat ini yang bayar income tax semua ni. So we have to change this.
Kita kena tukar benda ni semua. Kita nak bawa satu politik yang baru, yang politik yang berintegriti. So semua rakyat di Don Puteri Wangsa, Don Tiram dan juga rakan-rakan yang datang hari ini, kamu kena faham, satu undi kepada Parti Bersama ini adalah satu undi kepada integriti. Satu undi kepada Bersama ini adalah satu undi kepada wakil rakyat yang disiplin. Itu paling penting. Okey, saya dah pergi dalam satu minggu ini. Memang terima kasih kepada saya punya jentera-jentera yang kerja keras satu minggu ni. Dan saya ingat satu minggu ni memang dah penat lah. Satu hari tidur dalam 4-5 jam sahaja. Tapi walaupun saya penat, tim saya dah bagi tahu selepas ini saya program dalam 10-11 tentatif dalam satu hari. Dia nak buat saya lagi penat. Tapi saya takkan penat pasal ini adalah satu perubahan yang kita nak tunjuk kepada rakyat. Paling penting, calon pengantin. Calon tu pengantin. Macam pengantin kena diiringi orang, kena ikut schedule. Kita dah tak pengantin lagi ni. Betul lah doktor Mana ada pengantin? Orang tak cukup dekat office, kita tolong mereka. Tak nak turun padang, kalau jentera tak cukup, kita pergi yang kerjakan untuk semua orang. So kita dah tak rasa pengantin. So saya pastikan kalau kita jadi wakil rakyat, kita takkan jadi pengantin. Ada juga wakil rakyat yang jadi pengantin. Setuju? Setuju dia jadi pengantin. Lepas dia menang. Kalau nak jumpa satu YB tu, kalau nak jumpa satu wakil rakyat tu, kita kena ambil appointment dengan 5-6 orang. Tak boleh terus pergi jumpa. So kita dalam 15 calon ni, kita takkan buat benda tu lah. So di kawasan saya, isu yang selalu saya dengar, saya selalu dengar tu isu traffic jam lah. Saya pernah guna jalan Tebrau ni dari umur 18 tahun saya pergi ke Singapura. Saya tahu macam mana keluhan rakyat. So ada juga yang komen dekat Facebook dengan saya. Dia kata, Saudara Nicholas, traffic jam ni sedang berlaku dah 20-30 tahun. Macam mana kamu nak tukar? Yes, we have all the formulas. This party is full of formulas and data and statistics. Kita ada formula. We can make more alternative roads. Kita boleh buat alternative road, no potholes, traffic light yang lagi organized. Itu paling penting. Ya, kawan saya yang tinggal dekat Taman Besteri Indah kena keluar kerja pukul 6. Hantar anak pergi sekolah pukul 6.30. Pergi sekolah tu anak dia tak ada kawan-kawan lain yang dah sampai tau. Anak dia duduk dalam gelap. Pasal apa? Takut traffic jam. Ya. Dan juga peluang pekerjaan anak-anak muda. Di kalangan jentera saya juga budak datang tolong kita apa semua. Saya dah advise dengan dia orang. Kalau weekdays tu, kalau hari biasa, kalau kamu orang kerja, pergi kerja. Saya boleh uruskan. Saya ada lagi jentera-jentera yang datang tolong kita dari luar. Dia orang kata tak, saya tak bekerja. Itu satu isu. Sebab semua kerja-kerja, peluang-peluang kerja kita ni diambil oleh warga asing. Itu satu yang paling penting. So sekarang ni memang dah ramai warga asing, Rohingya apa semua. Macam mana dalam 5 tahun, 10 tahun lagi? Macam mana anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti? Ini yang kita kena fikir. So saya minta 11 Julai ini kepada semua orang pergi untuk mesti kena mengundi dan panggil saudara-saudara kita, adik-beradik kita yang bekerja di Singapura untuk balik. Paling penting, jangan bazirkan undi. Kalau kita kalau kita ada, we have the responsible to vote. That is very important as a citizen. Itu paling penting. Okay? So saya nak berucap dalam Tamil sikit. Boleh Alright. So வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் நிக்கலஸ் பால் வின்சன். எண் 41 டோன் புத்திரி வங்சாவில் சாலோன் நம்பர் 1 பார்ட்டி பெர்சாமா மலேசியாவின் வேட்பாளர் புத்திரி வங்சா. ரொம்ப பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனை? ஏற்கனவே இருக்கிற சட்டமன்ற உறுப்பினர் வரல, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வரல. எப்படி நான் இந்த பிரச்சனையை சொல்றது? இப்போ உங்களை தேர்ந்தெடுத்தோன்னு சொன்னா நீங்க இதை செய்வீங்களா? கேள்விக்கு மேல கேள்விகள் கேட்கறாங்க. இதுக்கு எல்லாம் நம்ம உறுதிமொழி கொடுத்து இதெல்லாம் செஞ்சு முடிப்போம் என்று உறுதிமொழியம் எடுக்கிறோம். இதுதான் முக்கியம்.
ஓகே, இங்க வந்து 5 பேர் நிக்கிறாங்க, 5 வேட்பாளர் நிக்கிறாங்க. அதுல நான் ஒரே ஒரு தமிழாளு. உங்கள் வீட்டு பிள்ளையா, உங்க வீட்டு பிள்ளையா என்ன நினைச்சு, உங்கள ஒருவனை நினைச்சு எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுக்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இங்க வந்து என்னோட நண்பர், இது வந்து டோன் தீராம் என்னோட நண்பர் சௌடர் ஹரேட், டாக்டர் ஹரேட், அவர் இங்க நிக்கிறாரு. ஒரு டாக்டர், ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டாக்டர். ஸோ அவர் வந்து இங்கே வந்து அரசியலுக்கு வரணும், சம்பாதிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஆனால் வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னால் மக்களுக்காக மட்டும்தான் வந்திருக்காங்க. இது ரொம்ப எல்லாருமே இதை புரிஞ்சுக்கணும். நான் வந்து ஒரு ஆயில் அண்ட் கேஸ் இன்ஜினியர், ஒரு QAQC லீட். என் சம்பளம் ரொம்ப பெருசு. இங்கே வந்து தான் சம்பாதிக்கணும்னு இல்லை, இங்கே தான் வந்து சம்பாதிக்கணும். இதை வச்சு தான் நான் வந்து பெரிய வீடு கட்டணும், பெரிய காடி வாங்கணும், பெரிய பெரிய தீயாங்க வச்சு வீடு கட்டணும்னு அவசியமே கிடையாது எனக்கு. ஆனால் ஏன் வந்திருக்கோன்னு சொன்னால், இவ்வளோ நாளாக நம்ம வந்து நம்மளோட நண்பர்கள் மத்தியில், நம்மளோட சொந்தக்காரங்க மத்தியில் இந்த குடும்பத்தில் பிரச்சனை இருக்குது, நீங்கள் இவ்வளோ சும்மா கண் கொடுங்க, இதெல்லாம் இவ்வளோ கொஞ்சம் நிதி கொடுங்க, இந்த குடும்பத்துக்கு செய்வோன்னு சொல்லி செஞ்சதை இனிமேல் ப்ராப்பராக செய்ய தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அது ரொம்ப முக்கியம் அது. ஓகே, ஸோ மறுபடியும் யாரும் மறந்துடாதீங்க, 11ஆம் தேதி 7வது மாதம் எலெக்ஷன். அந்த நாள் எங்கே கரெக்டாக ஓட்டை குத்தணுமோ அங்கே கரெக்டாக ஓட்டை குத்துங்க. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். Oke, so itu saja ucapan daripada saya. Sekali lagi saya Nicholas Paul Vincent dari N41 Don Puteri Wangsa, calon nombor 1 dari Parti Bersama Malaysia. Nombor 1 di kertas undi, rakyat nombor 1 di hati. Sekian, terima kasih. Berpeluh dah. Okey, bro. I'm uncertain.